Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, insya-Allah hari ini Ustaz akan mengajarkan satu tajuk, iaitu tajuk memuliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Okey. Ini adalah tajuk dalam bidang akhlak Islamiah tingkatan 2. Okey, mari kita tengok. Sebelum tu Ustaz nak tanya satu soalan dari kamu. Okey. Nampak gambar depan ni? Gambar Ustaz kan? Okey, gambar Ustaz dengan ahli keluarga. Okey. So Ustaz tanya kamu lah. Kamu apa yang kamu faham tentang gambar yang Ustaz tunjukkan dekat slide? Ada siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, okey. Okey, so gambar yang kamu nampak, gambar bersama mak ayah dan adik-beradik. Okey, ada lagi nak jawab? Bisa boleh, tak masalah. Apa yang kamu faham tentang gambar di depan ni? Okey, Zaid? Okey, ulang. Okey, boleh? Okey, betul. Gambar yang hujung sana tu gambar ibu bapa merayakan convocation anak-anak ketika sudah berjaya dalam bidang pendidikan. Okey, tanya lagi, boleh tak masalah? Nak tanya ke, nak apa ke? Okey, boleh. Okey. Okey, boleh. Bersama-sama menyambut hari raya, iaitu bersama dengan ahli keluarga. Ahli keluarga pulang ke mana? Ke rumah mak ayah untuk meraihkan bersama-sama. Okey. Okey, lagi boleh tak masalah? Saya tak kisah apa-apa jawapan pun saya terima. Okey. Ada? Tak ada, okey? Boleh? Tak ada, okey. Okey, ada lagi? Ada jawab? Okey, so kamu dah nampak dah gambar keluarga. Okey, saya tanya kamu. Dekat depan ni gambar ahli keluarga Ustaz. Okey, cuba bayangkan dekat depan ni gambar ahli keluarga kamu. Okey, saya minta soalan. Kamu sayang tak dekat ahli keluarga, mak ayah kamu, adik-beradik kamu? Ya. Kamu sayang? Sayang tak mak ayah? Sayang tak abang dan akak kamu? Sayang tak adik-beradik kamu? So, dekat sini menunjukkan apa? Menunjukkan kita semua sayang kepada ahli keluarga kita. Okey. So, jadinya untuk tajuk hari ini Ustaz ulang balik sekali, iaitu muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Okey, insya-Allah. Ustaz boleh teruskan ya? Okey. Jadi itulah tajuk kita pada hari ini. Okey, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita tengok murid-murid apa itu dalil nakli kewajipan beradab kepada ibu bapa. Apa dalil Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan kita ni wajib mentaati ibu bapa. Okey. Boleh tak kita mulakan daripada azam? Boleh baca lah? Okey, boleh baca? Okey, Zaifah, boleh teruskan? Okey. Ustaz akan minta semua baca seorang-seorang ya. Okey, Zaifah. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Okey, seterusnya Zaid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب
Okey, bagus. Seterusnya siapa nama? Zarif. Okey. Okey, dah sekali awal. Okey. Surah-Al-Baqarah. Terima kasih Ustaz ucapkan kepada semua yang telah berjaya membaca, iaitu dalil nakli kewajipan beradab kepada ibu bapa dari segi Al-Quran. Jadi inilah dalil yang menunjukkan kita kena hormat ibu bapa dan menyayangi ahli keluarga. Okey. Mari kita tengok dia punya maksud dia pula. Okey, Ustaz baca ya. Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Okey, inilah dia dalil yang menunjukkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berbuat baik kepada ibu bapa, menghormati kepada ibu bapa dan mengasihi kepada ahli keluarga. Okey, dah boleh faham? Jadi apakah kewajipan kita menghormati bapa? Adalah wajib. Boleh tak kita menderhaka kepada bapa? Tak boleh. Okey, baik. Sekarang ni semua dah faham. Ini dah dia ayat Al-Quran yang menunjukkan kita kena menghormati dan menghargai ahli keluarga, termasuklah ibu bapa. Okey. Ini daripada Allah SWT, perintah daripada Allah. Mari kita tengok perintah daripada Nabi Muhammad. Ada tak Nabi suruh kita menghormati bapa? Ada ke tak ada? Okey, mari kita tengok. Okey. Okey, inilah dia dari hadis. Hadis yang menunjukkan Nabi suruh kita menghormati ibu bapa. Okey. Boleh kita baca? Okey. Kita mulakan tadi daripada azab sudah. So kita start daripada awal. Okey, awal cuba baca. Baca saja hadis itu. Okey. 1, 2, 3. Awal. Okey, bagus. Seterusnya, maaf terima. Zarif, okey. Okey, seterusnya Bilal. Okey, seterusnya Mizan. Rabbi fi ridal walid wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid. Okey, seterusnya Bilal. Okey, bagus. Dan sekali Azam. Ridha Rabbi fi ridha walid wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Okey, jadinya ini adalah siapa yang cakap ni? Nabi Muhammad. Okey, so kita tengok apa maksud ridha Rabbi fi ridha walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Mari kita tengok. Boleh tak ikut Ustaz macam ni? Keredaan Allah Keredaan Allah terletak
pada keredaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Okey, riwayat At-Tirmizi. Okey, jadi ya, Ustaz bagi tahu dekat sini apa hukum kita menghormati ibu bapa ni? Apa hukum dia? Wajib. Sebab apa kita kata wajib kat sini? Sebab satu, dia tengok keredaan Allah terletak kepada keredaan ibu bapa. Contoh kalau ibu bapa kita tak suka kita, murka kita asyik melawan dia, kita asyik melanggar peraturan yang ditetapkan, kamu rasa Allah suka tak kita? Sebab apa? Sebab keredaan Allah tadi terletak kepada siapa? Keredaan ibu bapa. Kalau mak ayah kita sayang kita, kalau mak ayah kita suka kita, maksudnya apa? Allah suka kita, Allah sayang kita. Betul? Okey, tapi kalau lah tiba-tiba mak ayah kita marah kita melawan dia, kita tak dengar cakap mak ayah kita, apa yang berlaku? Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Jadi dekat sini apa dia? Dekat sini menunjukkan kita perlu menghormati ibu bapa. Sebab apa? Redha Allah ini terletak pada redha ibu bapa. Boleh faham macam mana dia? Okey. Dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan ibu bapa. Jadi dekat sini menunjukkan dalil apa? Yang tadi sebelum ni, iaitu dalil nakli kewajipan beradab kepada ibu bapa. Kat sini dah tunjukkan apa? Wajib kita menghormati ibu bapa. Okey, dah boleh faham? Kalau soalannya boleh hafal tak? InsyaAllah. Walaupun tak boleh hafal, paling kurang kita boleh tahu dan baca apa itu ayat Al-Quran dan juga apa itu dalil daripada hadis tentang kewajipan terhadap ibu bapa. Okey, kita boleh faham semua? Okey, so mari kita sambung balik. Okey, cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Okey, kita tengok. Yang pertama dari segi hati. Hati ni macam mana kita nak beradab dan apa? Dengan ibu bapa dan keluarga dari segi hati. Okey, yang pertama, cuba baca sama-sama. Sentiasa hati dan perasaan serta tidak membenci mereka. Okey, kita kena jaga perasaan mak ayah kita. Kalau mak ayah kita tolong, kita tolong. Kalau mak ayah kita nasihat kita, kita Kalau mak ayah kita bagi kita pendapat, kita terima. Walaupun tak sesuai dengan kita punya harapan, kita terima dulu. Boleh? Okey, seterusnya. Apa pula yang kedua? Dari segi hati. Hati dan mengambil berat dengan bertanya sabar dan menguburkan bantuan yang diperlukan. Okey, kita kena perhati. Mak okey tak? Mak sihat tak? Kalau kamu dekat sekolah ni, nanti balik ke sekolah, apa yang kamu boleh buat? Tanyalah mak. Mak okey tak hari ni? Ayah okey tak hari ni kerja? Mak okey tak buat kerja kat rumah? Boleh tak? Boleh tak? Inilah cara untuk kita beradab kepada ibu bapa dari sudut hati. Okey, dan terakhir yang ketiga, hormat antara satu sama lain dengan mengukur kasih sayang. Okey, faham? Jadi kita kena menghormati antara satu sama lain. Kita hormat mak ayah kita pun menghormati ahli keluarga dia. Boleh faham? Okey, ini dari sudut apa ni yang telah saya? Dari sudut hati. Boleh faham? Jadi dari sudut hati kita kena jaga tak hati mak ayah kita? Kena jaga hati mak ayah kita. Okey, itu seterusnya. Okey, cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga dari sudut percakapan. Okey, yang pertama, bersopan santun, dengan nada suara dan intonasi yang lemah lembut. okay, cakap dengan suara yang lemah lembut. Contoh dia, mak nak apa saya tolong ke? Boleh tak macam tu? Boleh tak macam tu? Kan macam ni? Mak, boleh macam tu? Boleh tak macam tu? Tak boleh. Kalau kita panggil mak kita, panggil mak. Kalau mak jauh, kita pergi dekat mak kita. Baru kita panggil dia. Boleh tak? Mak kat sebelah. Mak, boleh tu? Itu tidak beradab. Okey, seterusnya. Tidak menganggap percakapan ibu bapa
mendengar dengan penuh perhatian jika tidak bersetuju dengan apa yang dikatakan dia sahaja. Okey, ini dia. Seterusnya kita tidak menyanggah percakapan ibu bapa. Ibu bapa kita cakap-cakap je dulu. Kita dengar je. Mak ayah kita, pernah tak kita dengar? Mak ayah kita malam-malam kita bebel-bebel kita. Boleh tak kita lawan dia? Tak boleh. Kita dengar je. Kat sini dah tunjukkan. Tidak menyanggah percakapan ibu bapa, mendengar dengan penuh perhatian. Dengar je. Oh, mak ni bising lah ni. Tak apa, dengar saja sebab kita kena beradab dengan ibu bapa dari segi percakapan. Okey. Dan kita tidak, jika tak bersetuju, kalau mak ayah kita kata bagi pendapat, kita tak bersetuju dengan pendapat mak ayah kita. Apa kita nak buat? Diam saja. Jangan kita menyanggah. Boleh faham? Okey, dan terakhir sekali, Dengan suara yang lembut. itu dah suara lembut. Ini cara kita nak bercakap dengan ayah. Mak, dah makan ke belum? Mak, sihat ke tak sihat? Mak, okey tak okey hari ni kerja? Ayah, okey tak hari ni kerja? Macam tu. Boleh faham? Boleh faham semua? Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya yang terakhir sekali iaitu cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga dari segi tingkah laku. Yang pertama, Lalu menziarahi ibu bapa dan keluarga jika tinggal berasingan. kedua, Menjaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa dapat mengeratkan silaturahmi dalam masyarakat. tiga, Merawat dan jaga ibu bapa yang sakit dan tua. seterusnya, Beri nafkah atau keberadaan kepada ibu bapa. okey, inilah dia cara beradab dari sudut tingkah laku ataupun cara beradab dengan tingkah laku. Ini dah cara dia. Boleh faham? So ada beberapa aspek untuk kita beradab dengan mak ayah dan keluarga ni. Pertama, kedua, ketiga. Okey, boleh faham? Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Aktiviti lembaran kerja. Okey, sebelum tu kita ada aktiviti. Okey, kat depan ni Ustaz nak bagi aktiviti. Okey, nampak tak kat sini ada kotak misteri? Okey, Ustaz bagikan kepada 3 grup. Grup pertama sebelah kanan Ustaz. Okey, bangun. Okey. Dan grup yang kedua di sebelah kiri Ustaz. Live, duduk ni. Okey, Ustaz senang je. Ustaz nak minta kamu ambil 5 saja. Okey, depan ni kotak misteri nampak kotak misteri? Misteri tak? Misteri. Okey, ambil 5 saja. Okey. Tak kisah okey, ambil 1. Okey, 2. Okey. Lihat lagi. Okey dah ya. Okey dah. 2, 4. Okey dah pergi. Okey, 5. Okey boleh duduk. Tim design. Okey, seterusnya kotak misteri ni Ustaz nak bagi dekat kemudian ulan. Okey ulan. Ulan ambil. Okey ambil sikit dulu. 1, 2, 3. Okey. Ulan design. Baik. Dan last kali ni. Okey, bincang dulu. Ustaz bagi masa kat kamu, bincang dulu apakah jawapan dia. Okey. Sebelum nanti kamu dah bincang, Ustaz dan kamu buat apa? Kamu tampalkan dekat depan sini. Boleh? Boleh. Ustaz bagi masa seminit saja. Boleh? Boleh. Bincang dulu. Okey. Tak perlu getas kita tak payah ni. Kita fokus yang dekat ini. Boleh eh? Ya. Nanti Ustaz akan bagi gam, kamu kena tampal. Okey. Boleh eh? Okey. Mari kita tengok. Okey. Okey, boleh eh? Okey, pertama tim Mizan. Okey, ambil 2 line. Okey, semua datang depan tim Mizan. Okey. Sama map sini ya. Sini. Sini, pusing sini. Okey, bawa je, bawa semua ni. Bawa semua ke atas. Okey. Tim Mizan, boleh tak tampalkan? Boleh. Okey. Saya bagi kamu tampal Okey, main kat sini. Okey. Okey. So, nak bawa mana? Okey, Mizan, tampal. Okey, mana ni? Ini dekat baik aspek apa? Okey, seterusnya. Okey. Okey, seterusnya tampalan. Tampal lagi kat mana? Aspek tu.
Okey, ini kat mana? Okey, tampal. Okey. Ustaz, kalau soalan Ustaz nak marah saya ke? Jangan risau, Ustaz nak marah. Okey, dah. Okey, sebenarnya. Okey, dah sekali. Alhamdulillah. Okey, tampal je, ya. Okey. Boleh duduk tim ni, Okey, seterusnya tim mulai okey. Okey. Bawa kelima-lima yang telah kamu dapat tadi. Kita tengok. Betul ke tak betul? Kalau betul, Ustaz nak bagi apa? Hadiah? Okey, kotak misteri. Okey. Okey, boleh tampal dulu. Okey, ada tampal ke? Ada tampal. Ni kat mana? Ustaz, kalau soalan macam ni Ustaz tak apa. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, tampal. Ni tampal. Okey, mari kita cek sama-sama. Betul ke tak betul? Okey, kita tengok SPRT. Kita tengok SPRT dulu. Okey, kita pusing balik ya. Okey, SPRT yang pertama. Ada tak menjaga hati dan perasaan dan tidak membenci apa? Ada ke tak ada? Okey, ada. So, betul ke tak betul? Betul. Saya right eh? Okey, seterusnya. Sama ini ni? Bagus, Bilan. Okey, seterusnya. Yang kedua, hormat menghormati antara satu sama lain ada? Ya. Okey, siapa yang tulis kat sini? Okey, tim mulai. Bagus, berikan tepukan. Okey. Bagus. Kat mana ada tulisan salah ni? Sebab kat sini ada T. Mari tengok. Jadinya apa yang tersiap tu? Mari tengok. Iaitu prihatin dan mengambil berat. Mana? Sini. Siapa yang buat ni? Tim. Okey, Bilan. Okey, so ini adalah salah. Kita apa? Kita belajar daripada kesilapan. Okey, seterusnya. Jangan takut. Kena berani. Kita berani mencu. Okey, seterusnya. Aspek percakapan. Okey, mari tengok. Tidak menyangka percakapan apa betul tak betul? Seterusnya. Siapa tim? Okey, bagus. Seterusnya. Menggunakan suara yang lembut. Betul tak betul? Okey, seterusnya tak air sekali. Bercakap dengan nada suara yang lembut. Betul tak betul? Okey, siapa pemimpin diri tiga ni? Betul, diri tiga pemimpin. Okey. Kita tanya saya ucapkan. Okey, dua saja. Satu tim siapa punya? Bisa mana? Atas sekali. Okey. Terima kasih. Last sekali, kita tengok. Merawat dan menjaga wabah betul tak betul? Betul. Memberi nafkah betul tak betul? Betul. Mendarahi wabah dan keluarga jika tidak berasingkan betul tak betul? Okey, ini salah. Yang ini betul tak betul? Okey, betul. Menjaga hubungan baik dengan ibu bapa. Okey, masa tinggal lagi sedikit. Okey, Ustaz ada bagi dekat atas meja kamu soalan. Ustaz bagi masa dekat kamu 1 minit je untuk jawab semua ni. Boleh? Boleh. Jawab saja. Tulis SPRT, SP apa? Ustaz kalau salah tak apa ke? Tak apa. Kita belajar daripada kesilapan. Ustaz akan kamu jawab dengan video yang tak apa sebelah. Tak apa. Okey, sebentar lagi.
Okey. Masa menjawab belah kanan. Okey. Okey, boleh Okey, tukar dengan jiran sebelah. Okey, awal tukar dengan Zarif. Okey, Ulaf tukar dengan Izal. Azab tukar dengan Zaifah. Okey. Mari kita cek sama-sama. Tak apa, kalau salah tak apa. Kita belajar daripada siapa. Okey, so jadi Ustaz nak kamu tanda dengan jujur, jangan tipu. Okey, pertama menjaga hati, perasaan dan tidak membenci apa? Jawapannya apa? Aspek hati. Okey, bagus. Tanda right. Kedua, bercakap dengan nada suara yang lembut. Aspek apa? Bercakap. Betul. Selalu menziarahi ibu bapa dan keluarga jika tinggal berasingan. Tingkah laku. Okey, seterusnya merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit atau tua dan tua. Aspek tingkah laku. Seterusnya, prihatin dan mengambil berat terhadap ibu bapa dan keluarga. Aspek hati. Okey, aspek hati. Seterusnya, tidak menyanggah percakapan ibu bapa. Percakapan. Tidak menjaga hubungan baik dengan kawan dan ibu bapa. Aspek tingkah laku. Lagi, hormat menghormati antara satu sama lain. Aspek hati. Memberi nafkah atau perbelanjaan kepada ibu bapa. Tingkah laku. Dan terakhir sekali, menggunakan suara yang lembut. Percakapan. Okey, boleh pulangkan kepada kawan-kawan sebelah. Okey, sudah? Okey, alhamdulillah. Okey, so jadinya pelajaran kita ni dah sampai ke penghujung dah ni. Okey, mari kita tengok kesimpulan rumusan. So rumusan ni, apa yang kita belajar hari ni? Apa yang kita belajar? Tentang apa tajuk dia? Ada tahu tak tu? Cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Apa tajuk kita hari ni? Memuliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. So Ustaz tanya kamu semua, kamu sayang tak ibu bapa kamu? Kamu cinta tak ibu bapa kamu? Cinta. Okey, jadinya kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ni. Pertama, kita kena menghormati terhadap ibu bapa dan juga ahli keluarga. Kalau kita ada abang, kita kena hormat. Kalau kita ada akak, kita kena hormat. Kalau kita ada adik, kita sayang adik-beradik. Okey, boleh faham? Okey, so pertama kita kena apa? Menghormati. Kedua, kita kena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita mempunyai ibu bapa, ahli keluarga. Okey, jadinya kesimpulan daripada hari ini, kita kena hormat mak ayah dengan cara aspek hati, jaga perasaan mereka. Dengan cara percakapan, jaga ucapan kita. Dan tingkah laku kita, perbuatan kita. Boleh faham semua? Okey, rumusan pada hari ini telah selesai. Alhamdulillah, itu sahaja daripada Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepukan kepada kita semua. Okey, terima